ni kita dekat Shah Alam and I spot satu caravan. Hai abang. Ya. Jangan terkejut bang, saya bukan datang nak mencuri. Nak tanya ni caravan abang ke? Ya, saya. Caravan saya. Cantiknya. Dah berapa lama dah caravan ni? Tahun ni masuk 6 tahun dah. Oh, dah cukup 6 tahun ni. Boleh tak kalau saya nak tour sikit kat dalam? Boleh, apa salahnya? Mari, jemput masuk. Yes, jom let's go. Welcome to my mini home bergerak. Masa saya beli tu tahun 2020. Oh. Saya beli memang dah siap macam ni dah. RM180,000. RM180,000. Wow. Saya ada tambah sikit lah. Macam sini sebenarnya kabinet. Oh, Tapi kabinet. saya tukar di tempat duduk yang boleh tukar jadi katil penuh. Atas ni boleh tidur berapa orang? Ini 4 orang. 4 orang. Saya tunjuk kalau saya baring tengok. Okey. Kalau melintang sini boleh muat. Nampak kan? Kalau menegak sini pun boleh. So ada tingkap kecil, saya rasa ada tingkap kecil. Tepi ni ada tingkap kecil kiri kanan. So tadi tempat tidur. Sekarang ni saya tengah duduk dekat tempat makan lah. Sini meja makan. Saya perasan dekat atas meja makan ni ada newspaper tau, dia tampal. Dekat sini pun ada juga ni. Ini orang kata kenangan peribadi lah. Ini pun boleh jadi katil Ha. Betul tak? Boleh tak abang tunjuk? Boleh? Macam mana nak buka ni? Yang meja ni, Okey. macam tu. Sebab dia ada platform bawah ni. Oh. Macam tu. Okey. Lepas tu penyandar ni letak sini. Oh, jadi katil dah. Jadi katil ni untuk seorang boleh lah. Kalau tak muat sini, Aha. yang ini pun boleh jadi katil lah penuh. Saya sediakan TV sini. Oh. Supaya budak-budak boleh tengok TV sini. Atas ni sambil baring pun boleh tengok TV. Jadi semua orang boleh pandang ke situ. Ini boleh letak buku ke, makanan ke. Okey, ni cara buka tingkap dia. Okey, boleh lock kat situ atau boleh lock lagi tinggi lah. Lepas tu kalau ada nyamuk, kita boleh tutup ni lah. Kalau nak privacy, tak nak orang nampak ya ni. Oh. Tolak sikit tutup. Sebab jangan tarik, dia patah. Tolak baru. Oh, macam tu. Kalau tarik dia tak datang. Ni untuk peringatan untuk yang penyewa. Okey, selain tu kalau waktu cuaca panas kita ada aircon. Yang ni aircon pakai bateri punya. Dia boleh on pakai bateri, tak payah nak cocok shore power lah. Tak payah plug point. Sekejap, saya nak tanya, bateri tu dekat bateri enjin kereta lah? Bukan, dia asing. Oh, dia asing? Okey, bahagian belakang pula induction cooker. Kalau nak buka sinki ni kena on water pump. Sinki, basuh muka pagi-pagi ataupun masuk gigi. Yang paling best ramai orang tak tahu sini apa. Cuba teka. Ini, tandas. Betul lah, pandai. Mestilah kena ada tandas kan? Dah kalau ada rumah tu mesti ada tandas. Ramai orang sewa ni sebenarnya untuk tandas ni. Oh. Sebab traffic jam time raya kan beratur kat RNR tu. Betul. Kita ada personal punya tandas. Tapi kan saya nak tanya jugalah kan, disebabkan dia ada tandas, macam mana nak handle sisa buangan tu? Sisa buangan ada 2 jenis. Pertama, air sisa mandian, grey water. Yang kedua, air kumbahan. Yang tu black water. Black water tu dia jadi black water ke ataupun memang nama dia black water? Dia namanya black water tapi bila kita letak chemical, dia akan hancur jadi macam tak berbau. Tadi kan abang dah buka air ni kan? In case lah kalau air tu dah habis, macam mana? Biasa kita parking berdekatan dengan sumber air. Macam ada dekat dengan masjid, dekat dengan petrol pump. Kita isi gunakan pipe, hose air. Banyaknya stiker. Ni mana dapat ni?